bersama Mr. Syahid dia. Alright guys, welcome to another video vlog. So hari ini pagi-pagi ni, awal pagi, dalam pukul 7.30. Sekarang ni tepat-tepat jam pukul 7.30 hari Sabtu. So apa yang saya nak buat hari ni adalah jalan-jalan, relax-relax je hari ni. Punya vlog santai je. Sebab apa, hari ni aku ada 2-3 meeting. And then ada coffee talk pun. Lepas tu ada benda-benda gila sikit nak buat kat dalam KL pun. Lepas tu malam ada tempat dinner nak pergi. Okay, so jom apa santai dengan aku. Ikutlah aku. Kita pergi hari ni mana-mana jalan-jalan. Aku akan try lah make this vlog fun. Tapi aku seorang je hari ni. So tengok apa akan jadi. Aku tak tahu apa akan jadi, tapi kita make it fun. Okay, so jom, let's go. Gerak lah pagi-pagi, awal pagi ni. Tengok cermin aku main depan jadi apa. Sejuk sangat kot semalam malam, hujan lebat. Selamat pagi guys. Oi, senangnya jalan, tak ada kereta langsung. Inilah trafik yang aku nak. Alright guys, so sekarang ni saya dah pun sampai dekat perhentian Sungai Buloh, Jejantas. Okay, ini memang tempat yang selalu aku singgah lah. Saya nak buat apa kat sini? Weh, saya ni jadi lain sikit oh. Sebab apa? Hari ni saya tak tahu apa saya nak makan. So saya kena main bantai breakfast dulu, baru saya kena pergi masuk mana-mana meeting dulu. Ini meeting hal-hal kerja lah. Tapi kalau ada yang menarik aku tunjuk kat hampa. Okay, so jom sekarang ni kita pergi beli roti-roti dulu. Nak bantai nasi memang tak ada lah sekarang ni. Marilah guys, saya nak pergi beli roti. Macam budak sekolah. Apa? So saya dah ambil dah roti hari ni. Ayam apa yang baik pagi-pagi ni ya? Ayam Pepsi lah. Pepsi dah boleh kan? Nampak tak satu benda? Tadi sebelum saya amai kat sini tu, ada satu kereta ni dia lalu. Lepas tu saya pun toleh lah ke tepi ni. Saya toleh ke tepi ni, ada kucing lalu kali hitam. Kucing tu memang macam tak tahu mengamuk ke, berak nak main ke apa benda tak tahu. Dia lari lah laju-laju. Aku nampak lah sebab apa aku nampak? Sebab aku nampak macam ada bunyi kucing lalu. Aku tengok kucing. Belakang tu ada kereta Tesla color putih. Tak ingat nombor plate. Kereta tu lalu, kucing tu masuk bawah dah perang. Gone. Sadaqallahul azim. Kucing tu punya mengelumpang waktu tu. Waktu Tesla tu, aku rasa bukan salah Tesla tu pun, bukan salah kucing tu pun. Tapi ini benda memang nak jadi. Memang takdir dia jadi macam ni. Sembang banyak roti buat slow jalan. Faham tak? So aku rasa macam belakang mata aku, kayaknya bila dia jadi tu aku tak nampak, tapi aku dah agak lah. Faham tak? So jadi tu aku jadi macam tu. Tesla tu bila dia langgar tu kan, dia slow lah. Lepas tu dia block. Dia bukan sadar dia jalan dia bukan yang pergi cari kucing tu. Tak, kucing tu yang main cari dia. Itulah cerita tadi pagi lah. Dalam pukul seawal 7.20 pagi insiden berlaku. Roti tu banyak gila orang sini jogging. Nampak atas kereta ada letak botol apa semua. Ramainya hari ni jogging. Wow, hari ni Saturday pagi-pagi. Kebanyakan orang Cina lah. Orang Cina memang rajin sikit. So sekarang ni saya dah pun sampai kat sini. Hari ni dia macam ada meeting. Aku beritahu apa full exactly lah apa benda yang aku nak buat hari ni. Okay, so hari ni ada meeting tentang business punya. And dalam tu memang aku punya kerja lah. Okay, so sajalah nak bayang buat vlog sekali. Biasa aku takkan buat vlog. And hari ni patutnya aku akan bawa bag apa semua. Tapi sebab aku rasa macam aku nak on vlog ni pasal aku biar semua benda, aku nak pegang kamera saja. Faham tak? So aku rasa macam lain ke bila aku pergi ni dengan tangan kosong. Tapi lagi kita akan fun, relax. Aku tak ada lah macam skema sangat. Mereka cakap semua aku duduk tengah, duduk diam tengok. Tak ada, aku akan jadi macam dia kena fun. Tak boleh kalau cerita aku jadi tertidur lagi. Dekat sini adalah tempat kantin makan-makan. Dia macam kios lah. Kios tu aku rasa apa faham je kot kan. Kios kantin lah biasanya. Kantin sini punya semua tempat-tempat kerja-kerja main tempat kantin. So sini lah setiap pagi ke petang ke memang aku makan sini lah. Tapi hari ni sebab nak rushing pasal aku datang sini cepat-cepat.
Situ parking underground. Inilah parking luar-luar yang jadikan kereta rosak, kereta kena saman. So akulah orang yang paling jauh sikit nampak benda-benda macam ni. Alright gang, so sekarang ni saya dah pun masuk dalam cafe. Dah 2-3 orang dah kenal aku kat dalam tu. So nak continue vlog tu aku rasa macam malu sikit lah. Sebab mereka tak pernah tengok aku depan kamera. Biasa pun aku main, mereka tanya, hari ni tak buat video ke apa. Tapi hari ni aku buat video. So sekejap lagi kau main kenal kampung. Luar macam hutan sikit. Sorry nak abang tapi hutan-hutan pun. Kopi yang cafe yang jalan lah. Hai. Hari ni saya buat vlog. So semua masuk lah. Geng, tengok semua jenis panah ada kat sini. Hak yang crank base pun ada. Ini lebih kepada motor-motor punya base kedai lah. Nampak kan dalam-dalam base semua atas ni. Baik siap. Ni staff saya punya brother lah. Ini pun sama daripada Terengganu ni. Okay. So kedai ni baru saya first time masuk. Dia macam konsep-konsep motor sikit lah. Auto motorsport sikit lah dia punya style lah. Sekarang ni dah settle lah borak-borak. Dia ada duduk sembang-sembang je. Kopi aku ni kelat. Tapi abang bagi tahu kopi memang kena kelat. Pagi-pagi kopi kelat lain tau rasa. Sebab sifat kopi memang baik. Kalau tak pahit bukan kopi namanya. So cara nak minum kopi, minum tu pahit, senyum tu kena manis. Itu rahsia kopi. Okeylah. Baik. So yang duduk sini semua brother-brother, member yang business punya lah. Tengok kasut brother ni. Kanan. Hari ni dia bawa motor. Saya tengok apa motor dia. So, semua tengah borak-borak sembang-sembang. Sifat kopi memang kelat tapi senyum kena manis. Betul bang? Yes. Okey, baik. Saya akan pegang kata-kata tu. Dari sini minum kopi ni. Alright guys, meet our brother Arif. Ini lawak dalam kita orang punya business group. Dia ni pandai lawak selalu gelak kat orang. Bukan gelak, bahan dengan orang. Bahan Bahan kan orang tu, tarik ni. Okey, ada bahan-bahan yang lembut-lembut. Saya benar nak cakap, dalam banyak-banyak orang selain daripada saya lah hari ni, saya rasa macam abang handsome sikit. Kenapa tak, serius hari ni abang ni handsome tu. Sebelum ni pernah jumpa tapi tak rasa macam handsome, tapi hari ni handsome. Serius talk. Thank you. Baik. Nak balik dah? Ni nak masuk dalam, settle few things. Hari ni host coffee talk kita. Mantap. Okay. Thank you. Harley Davidson. Saya baru nak belajar motor tu punya hal. Sebab saya bukanlah peminat motor yang tegar. Saya adalah peminat kereta. So jom hari tengok motor besar. Ni bukan motor biasa. Bukan macam motor hampa punya motor ke, pak hampa punya motor ke. Tak ada. Ini motor padu siap. Pom. Bunyi kuat tu. Bunyi sumpah kuat. And itulah dia harga orang-orang bisnes je lah yang boleh pakai. Okay. So motor ni dia semua cukup. Hang boleh duduk dengan awek pun hang rasa confident. Walaupun awek hang tak pakai apa-apa pun confident hang boleh ada. Lepas tu dia ada muzik, hang nak dengar lagu pantai-pantai, tepi pantai. Walaupun hang jalan kat dalam lumpur hang boleh dengar. Lepas tu dia ada macam-macam features lah. Aircon pun ada. Carburetor apa ni? Aircon pun ada. Radiator pun ada kat bawah tu. Radiator yang kecil punya. Jenis-jenis yang kancil punya. Okay, so mengenalkan motor Harley Davidson tahun ke berapa bang? Ni tahun 2019. Tahun 2019. Baik. Tengok lampu dia. Ni lampu headlight lori ni. Cantik kan? Style tau. Motor-motor klasik tu yang abang pakai baju-baju kemeja ni nampak macam lain bang. Pagi yang indah ni. Cantik bang motor. Abang nak pergi mana ni bang? Saya hari ni nak pergi ni. Kau di mana Syahid? Saya hari ni nak pergi dengar Career Talk pasal peluang kerjaya Takaful. Ya ke? Kopi saya hari ni dekat HQ kita ada buat coffee session. Jadi dia hari ni ada aktiviti lah. Yang mana yang baru-baru nak ambil nak dengar peluang baru. Hari ni kita ada buat coffee session. Cantik motor bang. Apa ya abang buat kerjaya abang ni sampai berapa motor besar macam ni bang? Alhamdulillah, ini pencapaian yang hobi kan. Jadi bila saya dah buat bisnes ni, jadi saya ada impian
Jadi ni adalah antara satu impian saya. Mantap. Apa je nasihat satu orang bagi-bagi kalau orang muda yang minat tentang motor-motor yang macam abang pakai ni? Ada satu tak nasihat ke apa-apa? Yang kat luar sana yang mana minat motor, yang ada impian, dan kalau nak ubahkan impian kita tu, kita kena bagi peluang pada diri kita untuk kita belajar sesuatu yang baru lah. Kan, kena berani. So macam tu lah guys, video tu punya flow. Saja saya tanya-tanya buat abang, sebab abang tu nak buat video untuk dia punya social media. So saya tolong lah abang tu, faham tak? So motor yang dia beli tu memang mahal, tapi apa pun steady lah. Dia minat kan, orang tua-tua memang minat macam ni style. Tapi aku support tu. Sumpah, walaupun aku minat kereta, tapi dia tengok motor dia, aku macam nak beli motor lah. Tapi tu lah, baik lah. Oh steady ya bang, baik bang. Jadi tengok guys motor abang ni. Abang macam mana dia punya sistem? Clutch dia macam sama ke? Sama je? Sama macam motor-motor lain lah. Sama je. Tengok tu, ada USB semua tu. Boleh connect telefon abang? Boleh. Oi, baik. Boleh dengar lagu? Pernah dengar? Alright. Try dengar lagu. Kalau abang dengar lagu tak payah pakai ni bang. Tak. Saja pakai Insema. Right. Abang kalau abang pakai baju kalau hitam kalau oranye lagi nampak premium bang. Abang pakai baju hijau pula jadi macam ke laut sikit abang. Ya. Hijau orange kan cantik. Ui, ada USB Hijau orange kan cantik bro. Oh boleh tengok waste pun. Boleh tengok ni. Ui, lajunya sistem dia. Abang cuba kuatkan sikit bang. Ui. Semua jari je. Baik. So cantik lah. Hampa tengok dah motor abang ni. Kau ada apa dia ini? Style lah, style InsyaAllah lah. Nanti satu hari aku tak nak beli motor sini, aku bagi bapak aku lah. Bapak aku minat motor tu sini. Bapak aku memang lover lah motor-motor sini. Sebab saya tak minat, saya minat lebih pada Superbike Kawasaki yang laju-laju tu. Ini semua saya kurang sikit ya klasik. Tapi insyaAllah lah pokok minat tua-tua ni, minat dari lain. Tengoklah apa nak jadi. Tadi hampa dengar lagu-lagu Melayu kan? Dia masuk kat aku dah jadi lain lah. Dia akan jadi lain. Dalam botol tu aku bawa pun dia akan jadi lain. Dia takkan jadi lagu Melayu. Alright guys, so sekarang ni saya dah pun sampai dekat Kuala Lumpur. Okay, panas nak mampus tu. Dekat dalam setengah jam punya perjalanan juga. Saya naik Duke punya tol, tapi Duke tu punya tol dia tak apa cantik lah jalan dia. Dia macam macam ni. So kereta aku pun ikutlah rentak jalan tu. So jadi macam tak best lah geng. Aku tadi tapi okey lah kan, jalan kot kan. Alright geng, so inilah saya makan. Nasi memang banyak lah sebab saya nak kalsium yang baik. Saya tengah ada gym sikit, ada tengah exercise tengah jalan. Okay, so ada timun, ada ikan bilis, ada kacang, ada sambal, ada roti tadi pagi tak makan lagi. So makan, panas lah. Panasnya. Hey guys, so sekarang ni dah pun malam. Aku dah sampai dah dekat Chokik ni, area Chokik ni. Sebab apa? Sini ada opening ceremony. Opening ceremony untuk opening ceremony untuk kedai baru saudara aku, kedai makan baru dia dekat sini. So aku akan tunjuk apa sedikit sebanyak makan-makan baru dia, hidangan-hidangan lauk dia apa semua dekat Jalan Ipoh. So kalau hampa nak mai, hampa boleh mai and singgah-singgah makan kat sini. Okey, dia makanan-makanan Pakistan, lebih kurang macam Arab tapi Pakistan punya taste. Okey, cepat. Okay, hi guys. Hi.
Mede Mali. Tengok sini. Hai. Cepat, hai. Hai. Oh, menangilah pula. Apa khabar? Ini baju macam kenal lah. Geng, dalam sangatlah busy and sangatlah bising apa tahu dah. Memang depa punya gendang-gendang ni semua upacara-upacara adat-adat depa lah. So saat lagi boleh depa bagi-bagi makan yang open ceremony ni tak potong lagi ribbon tu. So sekarang ni punyalah ramai kat dalam dekat luar. Saudara-saudara aku saya dah penuh kat dalam. Luar baru orang-orang luar semua Pakistan. So sekarang ni aku nak tunjuk apa pun tak tahu, nak cakap apa pun tak boleh kat dalam. Jadi macam payah sikit. Sekarang baru boleh cakap geng. Baru betul. Dah senyap dah. Jangan harap-harap dia tak on balik dah. Okay. So jom masuk dalam. Boleh borak. Daripada tadi aku senyap kan. Sebab apa? Busy. Nak cakap dalam vlog pun tak boleh. Ini table orang luar. Nampak daripada tengah makan roti dengan kari daging. Ini pun table orang luar. Busy kan. Nampak ni. Busy sangat ni. Ini table kami. Itu table kami. Nasi. Daging. Ayam. Alright guys, sampai itu lah guys konten saya pada hari ini. Ini adalah sepupu saya sebelah ni. Cakap hai. Hai, nama apa? Apa dia? Nama Adi Mudah Fadan. Adi Mudah Fadan. Kan jadi India siapa? Cakap betul-betul. Dia ni muka macam mak dia sikit tau. Nama Adi Mudah Fadan. Muhammad Aryan. Tapi dia punya lidah tak betul. Okay, Muhammad Aryan. Okay. So, hang ada girlfriend tak? Aduh. Ui, boynya hidup hang. Are you happy? Happy? Ini semua masalah dunia hampir siapa pian bi. Ambil ke? Tak apa nanti hang pandai-pandai sorang-sorang gaduh tau. Okey. Tak ada lagi yang gurau So sampai itu lah guys konten kepada kali ni. Jumpa pada konten yang akan datang. See you guys in the next one. Bye bye. Peace. Peace. Cuba buat peace. Peace. Okay. Oh shit. Here we go again.